Hello guys, selamat kembali. Selamat berhujung minggu hari ni, hari Ahad. Okey, sekarang ni di pagi Ahad ni saya dan keluarga berada di Taman Tas Flora, Taman Flora, iaitu di Putrajaya. Okey, saya santai kat sini sambil tak ada nak pergi mana, just main badminton je. Kita santai. Kebetulan pula ada event Malaysia Auto Show dekat Maid Sedang, insyaAllah. Kalau tak ada keberatan, kita singgahlah sekejap. So untuk hari ni, pagi ni kita layan santai badminton dulu. Okay, stay tune gang. Okay, jom. Bola. Bola dalam tu. Gaya ada. Ni tong dam. Alah. Oh, tandas kat situ ada lah, elok tu dekat dengan tandas. Ini ya, padang ni. Sini je lah. Kalau geduk lah. Panas sungguh tu. Panas ni. Wait. Dah. Okey geng, ni ya Pantai Flora maknanya. Ini tasik. Ini taman, and belakang ada padang kecil sikit. Sana tempat orang parking kereta. Parking sana lah. Dan masuk ke situ. Okey, jom tengok. Kita masuk ke dalam. Kita main buaian buatan. Relax dulu, kena angin. Tak apa, kadang tak berat. Okey geng, dah siap. Sekarang dah pukul 12.16 tengah hari. Sudah masuk tengah hari. Jom kita stop and jom kita balik. And then kalau sempat kita jalan-jalan sana kat Maid.
kalau sempat, kalau tak sempat kita tunda lah. Next time hari lain lah. Okay, InsyaAllah. Kau yang mana dah subscribe kan, bantu saya rapat-rapat. Bantu saya dengan subscribe, like, comment and share. InsyaAllah ada benda-benda yang menarik, sesuatu yang menarik, tempat-tempat menarik, isu-isu yang menarik, saya akan kongsikan kepada anda semua. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. See you soon. Bye. Bye.